barang kemas emas dan perak dalam bentuk apa tuan-tuan? Gelang, rantai, subang kan anting. Subang, anting-anting. Sama maksud dia. Dengan di kaki, gelang kaki, ya. Cincin, barakallahu fiik. Maka ini disebut sebagai barang kemas, ya. Jadi majoriti ulama mereka menggunakan pendekatan qiyas, ya. Kerana mereka melihat bahawa barang kemas ialah barang yang digunakan untuk kegunaan peribadi, kegunaan harian, dan dia bukanlah barangan yang diniagakan atau yang tumbuh bertambah. Justru mereka melihat dari sudut, jika barang kemas yang digunakan untuk peribadi, jika dikenakan zakat, maka hasilnya setiap tahun akan berkurang dan berkurang, ya. Maka mereka lihat dari sudut itu seperti tidak adil kepada pengguna barang kemas tersebut, ya.